Assalamualaikum sahabat-sahabat geng-geng rodong-rodong. Selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel aku, di Pian Fishing Channel. Okey, pagi ni aku solo geng. Pagi ni tak ada aktiviti sangat, cuma nak menjala. Jala baru ni dah jahit dah, molek dah. Lepas tu aku ada satu buat jaring hanyut ni geng. Tak tahulah boleh berhanyut tak sungai ni. Aku buat 2 inci setengah. Ingatkan jadi 40 mata jadi dalam 4 kaki. Tapi dalam juga kan, dalam 5 kaki. Takut sangkut saja je nak try geng. Buat menjadi. Tak pernah lagi rasa orang beranyut. Kalau orang beranyut pun air besar. Kalau air besar tak apalah, kayu duduk di bawah. Ini air sedang-sedang tak apalah, kita cubalah kan. Tapi kita naik menjala lah. Semoga ada rezeki. Semoga diberi kesihatan yang baik pada sahabat-sahabat. Dimurahkan rezeki. Jom kita pergi tengok ada tak hasil hari ni. Solo jernih dah geng. Tak besar mana dah. Air dah surut dah. Surut dah sikit airnya. Kita try lah tebor mana tempat yang aku berani ni kan. Lepas tu naik ke atas, kita try hanyut jaring. Try lah. Ni jaring baru, jala baru siap. Baru siap buat. Baru siap jahit. Koyak rabak hari tu. Tebor tempat favorite je. Biasalah seorang, joki tak ada. Joki boat tak ada. Try lah sebaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, atas pokok. Atas pokok. Barang pertama atas pokok. Atas pokok tak atas pokok. Lepas sawit dengan anak kepiak. Lepas dah ni, buah kat tajuh ni kan, kat lubuk ni. Buang ni dulu. Kali ni kubur dekat tajuh, kat lubuk kan. Tahu balik kan ada rezeki. Masalahnya cebok tak ada. Lubuk ni. Lepas tu kita isi umpan tajuh kat bawah ni. Ada sebarang besar ke. Ada ikan tadi geng. Tebaran tadi ada ikan. Aduh, hanyut dah. Buh 2 umpan. Biar situ tu. Kita nak tembok sini. Ada ikan pulak kat jala. Hanyut pula lah. Aduh, lekat ke pokok tu pula. Tu. Ni hutan apa pula. Aduh, kacau. Kacau. Jadi tak kembang. Dan dia kena pokok. Tak boleh hasil bawah tu. Apalah, kita isi umpan tajuh. Kalau ada rezeki balik kan, kena. Sebab sini ada 2 tajuh. Masa air besar tu aku boboh. Ni dia tajuh baru ni. Boy ikan sia. Bismillahirrahmanirrahim. Tu malas nak rendam dalam-dalam sangat geng. Sebab takut air besar tenggelam pula tajuh ni nanti. Biar dia duduk atas. Tu satu kita tajuh. Nak table bawah ni ya tadi geng.
Payuh. Selalu tempoh sini ada ikan ni. Kedudukan embut tu payuh. Ni lagi satu tajuk. Orang mancing ni hujung dia tak kacau. Ni terendahkan sikit. Selalu air besar hilang tajuk. Dia lekat dengan apa? Batang-batang pokok anyut. Debuh. Ikan lampang, anak lampang kebiak. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Agak kena agak besar. Turun kah? Jom. Bawah depan tempat Wan baru belajar itu. Wan belajar bot-bot itu depan. Itu air besar. Masa dengan Wan tu air besar. Ni air surut lah sikit. Ni surut sikit lah. Oh ni lah kan. Dia belik belakang pun. Air lekat. Oh, padu lekat. Lekat batang kayu benda pula bawah ni. Baru bela jala. Ada kayu pula. Ni cara dia. Ada seekor ikan kawan. Ya ikan kawan. Pak jala terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, 3 ekor. Ini saya tajur. Oh, ada kan 3 ekor juga ha. Ikan kawan. Lagi kawan juga. Ni ikan mata merah. Ikan mata merah. Ada 3 ekor. Alhamdulillah. Ni jerang tu kan kita tebah. Air sedang molek. Tak ada. Kosong. Kena tambat bot tu. Air sedang-sedang ni. Mantap, jala buka. Ada pepas sawit pula kat situ. Laju ni bawa turun ke bawah. Batu je dia. Barang kat bawah pula. Tak dalam mana tapi dia laju. Itu yang buat seram tu kalau laju-laju air. Yo, pakai lutut. Sini je lah. Wah, pokok tu banyak sangat. Terkakeh. Kalau ada barang rasa jala. Bawah tu dalam. Malah hari tu aku dah hanyut ke bawah ni. Tak tunggu. Alah. Anak gorgon je kan.
Mana ibunya? Ni ibu. Ada anak je ni. Ni kena gak tinggal ni. Ni kena gak bongkar. Bak kata MZ. Jom lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sini jarang. Paling-paling pun terperah. Mesti ada. Tapi hari ni satu pun tak masuk lagi jalan. Satu masuk dah. Okay. Kena rak. Tak ada. Ada. Sebarau. Ingatkan tak ada. Sebarau. Saya perkasam. Boleh lagi. Campur-campur yang ada dalam bot. Ingat ke sebarau besar. Tak ada. Mana ikan dalam jerang. Itulah sebarau seekor. Sebi. Mantap. Kata kalau rajin tebos sekali dua lagi. Kalau tak rajin kita lepas jaring . Tengok ada rezeki tak. Ni kat lubuk ni. Takut ada pungkau kayu je. Bukan tak nak tebor. Tebor kan pungkau kayu. Mati seorang angkat. Ni bau ni air besar sini. Ni taklah besar kan ni. Dalam kau kayu dah. Jom kita naik dulu ke atas. Geng, sampai dah di atas geng. Ni lubuk ni. Aku nak try lepas. Boleh tak jadi tak. Dia kena berdua sebenarnya. Seorang kawal. Tapi tak apa ni air kat lubuk ni tak laju. Kita try dari sini lah. Nak pakai tong minyak ni tudung pula tak ada. Pakai botol air je. 2,5 inci. Aku cuba-cuba je buat ni geng. Tak tahulah jadi tak. Pakai batu kepik. Batu timun kepik. Mula-mula dah nak putus asa dah sebab dia berbelik. Lepas tu modify sikit. Ni dia. Dah aku lepas dulu lah. Susah dah nak cakap ke seorang-seorang. Nanti dah siap lepas nanti baru aku beritahu apa ke kejadiannya. Tengok dah berbelik dah. Awal-awal dah berbelik. Jadi macam MZ. Macam mana ni nak lepas jaring selang? Macam ni berbelik. Okay geng. Gagal lah geng. Gagal lah jaring yang aku buat ni. Tak boleh nak pasang. Berbelik-belik. Yang ni sangkut kat ni. Hari tu bila kat rumah okey dah. Mungkin aku kena bubuh dalam guni. Asing atas bawah. Air lawa dah. Boleh nak beranjut. Aku dapat pating-pating. Tapi nak buka jaring ha. Apa benda macam ni ke? Tengah-tengah lubuk. Gagal lah ini kan. Gagal. Kita cari aktiviti lain. Saya cuba menjala lagi. Tak boleh. Gagal. Jala ni kena, jaring ni kena buka. Kena pakai apa? Kena pakai tali juga bawah. Tak boleh buat gini. Dia sepatutnya begini. Tapi dia dah melekat habis. Kusut macam mana nak buat ha? Masuk sini ni, masuk sini. Jomlah kita cari aktiviti lain menjala lah turun. Dah terbayang Pelampung panas hinjuk gitu. Sekali jaring pula problem.
Dah simpan dah jala. Keluar balik jala kan. Plan B tak menjadi. Kena pakai plan C balik. Plan A balik lah. Plan A tadi menjala. Plan B nak banyak jaring. Jaring pula tak jadi. Biasalah mencuba. Tak cuba tak tahu. Dalam proses belajar kata. Belajar. Ha. Ada pun ha. Kemperah. Juga lepas goreng-goreng. Kalau awal kan kita ni tak jari. Tak jari 4 inci kat lubuk sana. Kau esok kubur dan kita tengok. Bismillah. Lubuk ni jauh kan, boleh main jari hanyut. Dia tak dalam sangat. Masalahnya jari yang tak bagi kerjasama. Sangkut. Temperah tapi sangkut. Bela je. Ujung kayu. Dia temperah. So temperah kan. Berasa kan? Berasa kan? Gergu. Masuk dak jala. Ada temperah satu lagi. Banyak temperah. Susah. Kita tengok bawah pokok ni pula. 2 ekor. Can see oh. Tak tembak pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Tibaran bulat. Tak ada color-color ke bawang. Tak ada. Tak ada berasa. Diam jala. Tak ada. Dah lari kot. Kan dah lari kot. Jom. Ada 3 mata tadi aku isi umpan. Aku tak rekod lah. Ikan temperah, ikan mata merah dengan ikan sia tersimpan. Ni tak ada dah umpan kecil. Ni paling kecil. Ni sama je. Ini kuat sikit kain ni lah. Tak kena ikan, kena belewak. Buat umpan besar. Mantap. Jom. Tahulah dah nak isi jaring. Batu kutik lah. 4 inci. Kan keruh jaring ni. Air loji kot. Inci ni lepas orang. Dia labuh 25 kaki kot. Tapi macam kena ikan sini tadi. Tengah pasang ni. Ikan dia tu. Baru pasang separuh. Dekat ke dok? Kalui. Kalau lah 4 inci. Kalui lagi lah. Boleh lagi nak bela. Siapa nak bela?
Kita buka elok-elok hidup. Pasang-pasang di langgar tu. Okey, aku nak ubah batu. Ubah batu ni lambat sikit seorang-seorang. Okey. Okey geng. Siap juga. Tapi tak tahulah. Yang hujan lebat hujan lebat mati esok ni. Okey, tariklah ke tepi. Hujung ni kita buat batu supaya dia tenggelam sikit. Kalau dia tak tenggelam, dia sangkut sampah hujung ni. Sebab aku buat tinggi. Biar dia tenggelam sikit. Okey, settle. Ada ikan kalau je seko. Cuma tengok tajur bawah tu. Kena tak? Dua tajur tadi. Ada umpan lagi. Tak dia ambil sebarau. Ada kera pula bawah tu. Kadang dia pandai ambil tu ke tu. InsyaAllah lah petang ni ke esok kena. Nasib lah. Jom. Tak ada rezeki lagi. Esok lah baru tengok. Air keruh, air loji turun. Jom balik. Okey geng. Air loji. Loji buang keladok. Habis keruh. Ni je hasilnya. Hidup-hidup lagi. Perang 3 ekor menjala tadi. Barau hidup lagi. Dan kawan seekor. Ni kena jaring tadi. Ni je hasil. Yang lain dalam 5 mata tajuk aku letak umpan. Rasanya tengok pagi esok tu, kalau ada rezeki lah. Okey, kita sambung. Kita sambung konten ni esok lagi. Aku pun nak balik lah. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Dapat dah ke? Laju sikit berenang. Nampak kepala merang timbul dah. Penuh air. Sedok dulu lencik, sedok buang. Elok bawah duduk atas. Elok atas duduk bawah pula. Aduh. Mati nak cari ikan. Sekejap ni berlemir ni. Sekejap, cerita pok je. Berat ada barang. Kalau tak ada enjin, ingat. Mana nak buat turun jari ni kah? Apa ikan? Canggih lah kasut, tapi ada pokok duri pun depan tu. Sekejap turun depan. Bismillah. Inilah geng. Hari ni ikut. Bukan senang nak dapat ikan. Patutlah orang tak nak ikut tahu dah. Tapi kita tetap lawan. Lawan tetap lawan. Boleh tak Boleh dah. Boleh dah. Tak payah beria sangat awak turun lebih. Rugi. Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong. Selamat pagi, selamat petang. Bukan pagi dah. Salam sejahtera. Okey. Baru siap tarik dengan ni. Aku letak atas sana bot, baru ni air naik. Ni air paras ni. Baru ni aku berenang pergi depan tu buka kunci. Ni air kedua dah, surut dah. Hari ni nak tahan jaring dengan yang ada belah atas. Wan tak ada. Wan sibuk buka ladang. Okey, tak angkat-angkat barang dulu. Nanti kita jumpa. Kita tengok macam mana hasil dia kan. Tahan jaring. Hari ni memang tahan jaring je, nampak gayanya.
Tak ada merasa lah nak tahan tajuh. Okey, jumpa kejap lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share yang baru-baru menonton tu. Okey, jumpa kejap lagi. Dalam bot penuh sikit. Bot ni kecil. Di bawah, di bawah. Tak. Bot ni kecil sikit. Lepas dah lepas. Bot ni kecil sikit. Penuh lah jaring dalam bot. Jaring kecil pun bawa juga. Takut jumpa koala lawa-lawa orang air tak. Kan galak pula. Kita nak main ke atas dulu. Bergalai. Tajuh pula ikut kebut. Ni payah duduk dalam ni. Nak tahan jaring ni duduk sini. Jom naik atas. Jom. Buat viral. Aku ingat nak pakai sini. Bot. Tahu lah. Dia ada viral pula. Jumpa lah tajuh lah. Genci setengah. Tunggu ikan air surut. Mana tahu ada ikan langgar. Lampang-lampang kereh. Ni tak? Okey, mantap. Jom ke tengah. Tu jaring aku timbul lah. Berapa hari tak boleh tengok. Jom lah cuci sikit ni. Sebab kena kereh esok. Kuat juga dia, boleh bertahan kat sini je. Yang biru tadi putus. Nak tengok dari atas. Kayu ni berat tak dari atas. Kau angkat tu. Pohon daun ni belakang bergulung. Kayu bergulung je. Ikan ni. Ikan lawang lampang. Habis tak kita tengok. Saya ujung ni kena jembut aku ujung ni. Tak ada lagi. Tinggal bangkai je. Tak ada lapang. Air dah surut. Tengok atas banyak kuala. Kapasan awal bawah rugi. Atas banyak kuala. Letak tak ada jari. Bobok puaka. 3 inci. Cari-cari lapang ujung ini. Okey, mantap ni. Kuala. Yang 2 inci suku. Kuala. Buahara. Berselut buahara. Buahara berselut. Okey, siap jaring. Jaring kecil je dekat kuala ni. Tenggelam pelampung ni. Biar lantak lah. Jaring tu berat. Esok baru dia duduk atas ni betul. Ini rasa kuala. Ni. Okey. Tak jaring pendek lawa ni. Lorong gorgon naik. Ni tak? Ikan main. Dulu nak letak macam mana. Kena kerat dulu dah ni. Kerat lagi. Kerat dulu. Demi ikan punya pasal. Mana-mana kepala aku. Kami nak kerat dulu, okay. 3 inci tepi lubuk ni. Tepi je boleh. Tepi je. Cari kawasan yang boleh. Sikit je. Lepek. Pak kata
Mezek lepek-lepek. Jari lepek-lepek. Oi, panjang betul tak habis lagi. Kau cakap dah suteh je. Kau malas buat turun lampang pendek tadi. Gang je ni. Belakang tu. Ni pada lah atas. Kita cari lapang pendek lumpur. Belompor. Terlapis belakang jari kecil ni. Boleh? Ha. Jari 3 inci, 2 inci suku. Tak ada goyang-goyang apa pelampung. Kalau ada nak tengok juga. Okey. Boleh. Mana? Pasang 3 inci sini, 2 inci suku dalam. Ya. 3 inci nak ikan besar. Ya sungguh ikan selat. Kau cakap dah kalau berbuih. Ni tadi kau cakap berbuih je air. Itu kena pulak situ. Kemperas kena dah awal. Kasar. Saiz 3 inci ni. Dah kemperas. Ni buah nak kena pergi cek ni. Tak payahlah cek luar je. Datang dari mana ikan ni? Luar ni gaji lawa sangatnya terperas. Wujud ni nampak je. Tak ada. Sekejap. Tak ambil gitu. Tak ambil lagi selat terbarau. Okey. Settle. Dalam bot baru dapat kurangkan sikit dah. Barulah aku boleh cuci sikit. Yang ni baru letak tadi. Kena dah lampar. Nak cek lampung je. Dah ada ikan, alhamdulillah. Boleh lah buat goreng-goreng. Dan peti dah kosong kata dia. Cek dulu ni. Ya. Okey. Okey dah. Dah. Nah, pegang. Dia aku cek depan. Tenggelam. Sini laju ai. Boleh lah tu. Bola abu sikit. Mana? Kayu. Tak ada. Angkat pangkalan ke. Tengok jari ni berenjuk-renjuk ni. Ikan ke? Ha tu nak jatuh Ya sungguh. Bukan kerai. Bukan kerai. Tampang Jawa. Encik Wan. Patutlah berenjuk-renjuk. Aku tengok benda apa. Tanya juga tadi ada ikan tak? Atas. Hanyut. Orang tengah nak ambil jari hanyut tu. Okey geng, jari 2 inci suku ni ha. Dengan 3 inci setengah kat luar. Ni nak makan ikan kecil, ni nak makan ikan besar. Kalau dapat, jom. Pergi turun bawah. Jari tenggelam berapa hari. Mau kita tengok. Busuk lah. Tu kita cuci tu, lepas balik. Busuk dah keperah. Kena kemari ni. Hari tak kita tengok. Kejap
Dulu baru nak letak jaring. Ada. Tak apa, tak apa. Masuk dalam jebot pula. Perak. Baru boleh letak jaring, geng. Baru mantap. Satu lagi jaring 3 inci. Tajuk ada timbul dah tapi malas lah, cukup lah jaring je. Mati semua nak buat. Jaring sebon pun pencing. Nah, okey geng, ni jaring kecil jaring 2 inci suku. Sampai sini je, sampai kat jerang ni je tahan. Kat bawah malas lagi. Kat lubuk tadi ada orang mancing. Tak tahu kalau balik ni dia tak ada, kami letak. Banyak utas juga tadi, jaring panjang dalam 1, 2 je tak. Jaring panjang 3, 1, 2 2 je. Ingat nak letak kat lubuk tu lagi 1. Dia pula orang mancing. Ada boleh. Boleh. Tu yang tu. Tu dia melekat. Pai. Okey, siap. Tenggelam ha. Dia ada pelampung tapi batu jaring tu berat. Ya dia. Jom kita naik lah. Air bau. Malas nak tahan tajuk. Tengoklah jaring kecil ni kalau ada ikan nak sampai Pekalan dah apa. Hari awal lagi. Ya, ini tengok. Jaring besar tak payahlah. Akan kena dah. Nak jaring kecil. Ada rezeki. Tadi dua utas jaring kecil tengok dah ada. Tak ada jalan je. Dia berenjut kena. Tak ada pun. Mana pergi ikan kecil? Tadi main sangat kuala ni. Tak ada pun keluar temperah. Kemperah. Sebaru tak ada. Ada pun kemperah. Yang ni yang kita cari. Depan tu kita target ikan besar. Yang ni kita ambil ikan kecil. Ada kawan. Berkawan-kawan dia. Tu yang rasa nak tengok tu. Dekat pula. Kena awal. Sekejap Okey. Ada. Lain jatuh Allah. Ikan kecil tak kena sai. Seluar nipis. Seluar nipis. Seekor lagi depan tu. Kejap. Banyak sangat nampak main tadi. Awak pijak jari. Jari. Dekat. Bawah tak ada dah. Jaring ke sini. Luar nipis 2 ekor. Tu yang terasa nak tengok tu. Banyak ekor juga. 4 ekor. Luar nipis 2 ekor. Tarik ke sana sikit. Ada ikan. Tak sia-sia kita berhenti. Yang tu je tak berenjut. Tak tengok lah. Jom. Kita pasang jaring satu lagi depan Pekalan. Lepas tu kita balik lah. Peras tak boleh pasang depan lubuk. Tak dapat tadi. Pasang sana. Sini. Boleh ikat situ. Situ. Boleh ikat. Ni. Boleh. Banyak dapat. Banyak sikit. Kayu tajuk tak ambil depan tu tadi. Kalau letak senang kayu tajuk.
Belah kiri. Belah kiri. Ha, duduk belah kanan. Ha. Pedal. Jaga pedal. Okey. Ha, okey, letak. Letak bawah. Jangan bawah letak. Okey. Ni spot ni dulu letak juga. Tapi gerang ke sana lagi. Angkat kendur. Cipot. Okey geng, sampai dah penggalan. Hasil ni ha, jari depan penggalan tadi ha. Besar ni. Perut bulat. Lampang Jawa. Lampang seekor. Temperas. Seluar nipis 2 ekor. Adalah upah. Okey. Kita jumpa pagi esok lah. Tengok apa hasil esok. Jari banyak juga pasang. Tajuk tak pasang lah. Okey. Biji rambutan. Okey, jumpa esok. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.